Hi guys, hari ni Syida nak tunjuk tutorial macam mana nak buat turban yang Syida pakai semalam. Before kita start tutorial, Syida nak sanggul dulu rambut ni. Lepas nak pakai dulu scarf, baru kita start. Korang ukur sebelah pendek, sebelah panjang. Syida tak suka dia memang direct from tajam ni tau, so Syida akan lipat. Lepas tu Syida akan pinkan dia kat belakang, lipat sikit bagi dia secure kan. Kalau korang perasan Syida punya turban tu, dia ada tiga layer tau. So kalau korang nak buat 3 layer juga, korang just tarik je satu. Dah jumpa 2 layer kan. Pinlah kiri dan kanan. Peniti ni selagi tak sentuh kepala kau, selagi tu nampak tak nak stop kan, cucuk sampai dalam kan. Lepas tu yang belah panjang ni korang buatlah pergi sebelah. Pergi sebelah. Naikkan lagi ke atas. Lepas tu korang kemaskan lah dia. Korang make sure bagi ketat tau yang korang tarik ni. Barulah rasa secure sikit. Lebihan dia ni, korang pinkan dia dekat belakang. So, bila dah pin, barulah inti badan kau punya terbentuk. So, ni pindah kat atas ni sekali. Ni lagi. Senang kan? Ya, memang senang.